orang-orang Nusantara ni terlibat dengan aktiviti pelayaran sejak 60,000 tahun yang lalu. Okey, pada malam ni kita nak bercerita tentang Rom dan Nusantara. Rom dan Nusantara. Semalam kapal Nusantara. Hari ni Rom dan Nusantara. Semalam kita sentuh ialah tentang ilmu pelayaran, inovasi. Bagaimana orang Melayu mula membuat inovasi, mencipta kapal-kapal layar, sejak bila mereka terlibat dalam pelayaran, dan kita katakan bahawa telah dinyatakan bahawa orang Melayu ini terlibat, bukan orang Melayu, orang-orang Nusantara. Orang-orang Nusantara ini terlibat dengan aktiviti pelayaran ini sejak 60,000 tahun yang lalu. Orang kata, mana datang 60,000 tahun? Ikut kitab ni kata umur Nabi Adam 10,000 tahun je. Sebab tu kita dah cadangkan semalam, tak boleh gunakan apa yang disebut dalam kitab-kitab dan riwayat Israiliyat tu. Kita kena guna dalam Al-Quran tu. Saya cadangkan satu perkara, Az-Zumar ayat 6 tu, untuk dijadikan satu indikasi di mana untuk jadi cross check umur manusia yang paling tua tu. Tapi cadangan tu tak diterima oleh ramai pihak. Tak apalah, kita biarkan. Kita cadangkan saja. Orang dan bidang tu satu hari nanti bila dia nampak perkara ni, mungkin dia akan cadangkan, mungkin dia gunakan sebagai satu bentuk cross check pada umur manusia yang paling tua tu, Nabi Adam kan. Nabi Adam atau umur manusia yang paling tua dekat sini. Itu dah kita cadangkan semalam. Dan apa lagi semalam, apabila kita cakap bahawa 60,000 tahun tu berdasarkan apa? Berdasarkan rekod migrasi manusia daripada pentas Sunda pergi ke pentas Sahul dan pergi ke benua Australia tu. Migration tu tidak berlaku dengan hanya pergerakan pergi jalan darat, tapi berlaku juga melalui pergerakan jalan laut.